I pun rindu nak peluk you. Call you back. Okay, bye. Business partner pun bersayang-sayang. Lain macam je Daddy. Kau jangan nak kurang ajar. Sindir-sindir Daddy macam tu. Hormat sikit bila cakap dengan orang tua. Masalah orang besar, rumah tangga, kau bawa budak takkan faham. Mami tu, satu suap nasi pun tak jamah lagi. Tunggu suami dia nak makan sekali. Daddy kat luar ni. Bersayang-sayang. Berindu-rindu. Daddy tak pernah suruh pun dia tunggu Daddy. Dia diet tu. Bagi alasan tunggu Daddy. Sampai bila Daddy nak macam ni? Engkau tu muda lagi. Ini hak Daddy. Nak enjoy ke? Nak hilang stres kerja ke? Lagipun apa yang kamu ada selama ni, ini semua hasil kerja keras aku. Kau ingat semua ni datang berkulit? I don't catch you. Tak payah. Kau tak payah faham. Aku lelaki. Aku tahu hak aku. Pandai makan, pandai simpan. Lagipun aku balik rumah kan, jumpa anak bini. Pernah aku bayar nafkah? Tak kan?